Okay, Assalamualaikum guys. So, mancing mana pula kita hari ni? Okay, so aku nak share pengalaman aku mancing dekat Kelong Ali. So, Kelong Ali ni dia ada dekat Penang lah. So, naik JT dekat Batu Kawan. So, nombor telefon semua ada kat situ. Boleh call terus dekat situ pagi-pagi. So, dia akan ambil lah dekat JT. So untuk Kelong Ali ni kami ambil yang Pulau Gedong. So sebab kami review dekat TikTok, kat situ jumpa rancak lah talang. So dengan yang handsome ni semua, kami terus pergi luncur ke Kelong Ali Pulau Gedong. Pulau Gedong. So sambil tu kita menghayati sekali keindahan yang ada dekat Pulau Penang. Sementara nak sampai ke Kelong Ali tu, member sebelah payung ikan mat. So kami pun memang berkobar-kobar nak mancing kan. So kami ambil dekat tepi-tepi Pulau Gedong lah rasanya nama dia. Kat sini, so kat sini kami nampak babi hutan. So memang macam mana dia boleh hidup dekat situ kan. So ni first try kita. Ikan tu dah. Lepas tu kami pun cubalah mancing. Kami cuba jig, kami cuba Apollo kan. Macam-macam lah kami cuba. Memang kumpau. Tapi ikan dekat bawah bot ni tu dah berenang-renang. Kami pun tak tahu ikan apa. So geram pun ada. Kami bagi makan pun masuk mulut dia. Lepas tu boleh tarik, lepas mancing dan tahu dah kenapa kami kumpau. Rupanya ada pukat keliling kami punya kelong. Mana maunya. So nak tak nak kami bantu teh dulu, bagi refresh dulu badan kan. Mana tahu ikan masuk kan. Kami cubalah kan. Abang ni dia memang buat kopi, buat teh memang padu. So macam aku, biasalah masak. So apa kita masak, jangan tanyalah. Umpan kami lah kami masak kan. Ikan kembung. Ingat nak buat umpan, lalah jadi lauk. Tapi sedap juga guys. Dengan sotong ya kan. Memang syahdu. Kita masak gulai kari kan. Ikan kembung pun ikan kembung lah. Sampai terbongkang lah member ni. Lepas makan tak ingat dunia lah kan. Buat kumpau kan, nak buat macam mana kan. Sebab kata pepatah, kalau kumpau delete semua video. So kali ni malas lah nak delete, kita share je lah pengalaman kan. So kami pun balik dengan muka hampa kan. Tekong sonok lah. Payment dapat dah. Senyum member kan. Tapi cerita ni tak habis kat sini guys. So dah hujan mesti ada pelangi. So kami decide mancing kolam dekat Juru Sport Fishing. So kami pun memang kita nak strike ikan. Kan, satu hari berpeluh-peluh kat tengah laut kan. Kami tak kira, kami cari kat mana tempat yang boleh orang cakap dapat ikan. So last sekali Cong dia tarik ikan mat. Dia tak main-main geng. Dia tarik ikan siakap. Siakap bukan siakap biasa-biasa, siakap besar, gorgon. Lepas tu apa lagi? Bawa lagi timbang lah, kita tengok berapa kilo kan. Bawa lagi timbang tu dia 4 kilo. Cerita tak habis itu. Kita pun naik ikan. Ikan apa kali ni? Ikan GT. Merah mata member dorang lagi tu.